Macam korang tahu lah, Vespa harga dia memang mahal. Tapi kalau untuk Mocha 110 daripada modal ni, harga dia tak sampai 5,000 mat. Dah siap on road semua dalam 4,000 lebih je. Macam kereta ni, apa hal ni pak gap dia kosong. Gap kosong menung jauh ni mat. Wow wow. Hai, lupa pula. Motor ni tayar dia kecil. So bila tayar kecil ni, dia punya diameter pun kecil. So dia tak sama macam korang bawa motor besar lah. So kau kena hati-hati lah. Lagi bila langgar dekat line putih, langgar lubang tu lagi lah, bahaya kan. Tayar kecil pula macam ni, line putih ni bahaya lah sebenarnya. Memang penggagal weh. Santai lah motor ni. Motor ni memang santai. Untuk orang yang berjiwa santai, santuy, seronok lah. Dia bukan motor untuk yang korang nak kelajuan, manjang kan. Motor ni untuk korang jenis yang nak buat daily kan. Motor ni untuk siapa sebenarnya? Tak apa, cakap kat hujung video lah. Oi, nak memotong pun tak ada hal lah motor ni. Walaupun dia punya horsepower tak sampai 10, still lah kau pulas nak memotong tu, dia dekat, aku rasa dekat 5 ke 6,000 RPM ni baru dia pergi, baru rasa dia punya pickup tu.